Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita nak upgrade lampu solar. Okay. So saya pasti kini ramai yang ada lampu solar di rumah, dan masalah yang sering orang ramai bagi tahu saya ialah kenapa lampu solar saya belum pagi lagi dia sudah malap. Ada yang tengah malam bangun tengok lampu solar sudah padam. Okay? So cerita dia macam ni. Lampu solar ni telah lama ada di pasaran, dan pada mulanya dia menggunakan bateri 18650. Okay? Yang ni warna pink ni 18650. Kapasiti bateri ni dalam 2000 mAh. Kalau nasib baik mungkin boleh jumpa 3000 mAh. Okay. Lepas tu yang baru sekarang dia guna bateri ni. Okay. Yang warna kelabu ni ini bateri LiFePO4 ataupun orang panggil lithium phosphate. Okay. Yang ni dia punya kapasiti besar, boleh cecah 6500 mAh. Okay. So kalau anda ada lampu LED lama yang masih guna bateri 18650 ni, kalau bateri dah rosak, bila anda nak gantikan bateri, anda tukarlah kepada lithium phosphate ni. Okay. Yang ni sampai pagi pun tiada masalah. Cuma satu benda yang anda harus ingat, iaitu bila anda tukar bateri, pastikan anda tukar BMS nya sekali. Okey, nampak ni? Ni BMS dia. BMS untuk 18650 dan lithium phosphate tak sama. Okey, so masa anda tukar, kalau anda guna bateri 18650 nak tukar kepada 32650, pastikan anda tukar juga BMS dia. Video klip lepas saya sudah ceritakan macam mana kita nak bezakan dia. Okay. So itu saja perkongsian kali ini. Ingat pastikan anda gantikan bateri dengan BMS sekali, sebab julat botan untuk lithium biasa ni dengan lithium phosphate tidak sama. Okay, boleh? Selamat mencuba.